Malam aku tengok dekat dapur ada 5 biji pisang. Pasal aku macam bila masa aku beli pisang ni. Pasal baru ingat. Lupa. Pasal dah lebu dah. Nak buang sayang. Jadi baik kita buat cokodok pisang. Okay, first kita lenyitkan pisang tu. Kemudian masukkan gula. Gula aku guna lebih kurang dalam 5 sudu macam tu lah. Masukkan garam sikit and then tepung gandum. Tepung gandum ni aku guna 2 cawan setengah. Tapi kena ingat pisang ni saiz dia semua tak sama. So korang kena adjust. Ada hari maybe korang kena guna tepung gandum lebih. Ada hari maybe korang kena kurangkan gula sikit. So korang try and error. Lepas tu boleh try goreng sebiji dulu. Kalau cantik rasa sedap semua, bolehlah goreng yang seterus-terusnya. Make sure minyak betul panas. Lepas tu kita akan dapat cokodok pisang yang berkilat luar, dalam very moist. Ada ketulan pisang di kat dalam. Tak apa, aku tunjuk lagi sekali. Kita buat slow mo pula. Nampak tak? Minum petang-petang ni kan. Minum pula. Makan petang-petang sambil minum teh dengan kopi ni. Sedap. Nanti korang boleh try dekat rumah. Selamat mencuba.